Presiden MCA, Datuk Seri Dr. Wee-Ka Siong mempersoalkan kenyataan pengerusi Jawatan Kuasa Disiplin DAP, Tony Phua yang melabelkan penyokong bekas Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Razak sebagai pencinta penyangga. Kenyataan itu dibuat susulan hantaran Ahli Parlimen Puchong, Yeo Bee Yin yang menyatakan sokongan terhadap keputusan mahkamah menolak permohonan tahanan rumah membabitkan Najib. Ka Siong berkata, jika bekas ahli parlimen DAP itu benar-benar membenci penyangga, beliau sepatutnya menggesa partinya menghentikan segala bentuk kerjasama dalam kerajaan perpaduan. Kalau Tony Phua benci sangat dengan penyangga dan pencinta penyangga, kenapa DAP masih lagi bekerjasama dengan pencinta penyangga yang sama ini? Jika serius, dia harus mendesak partinya, DAP untuk memutuskan segala bentuk kerjasama dan meninggalkan kerajaan madani, katanya dalam satu hantaran di Facebook pada Selasa. Sebelum itu, Bee Yin dilaporkan memuat naik satu hantaran dipercayai merujuk kepada keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur yang menolak permohonan simakan kehakiman Najib berhubung titah adendum yang bertujuan membolehkan beliau menjalani baki hukuman penjara di bawah tahanan rumah.